Ciri copy trading di TMGM direka untuk pengguna yang ingin mengikuti trader profesional, membolehkan anda menyalin dagangan dengan mudah. Dalam tutorial ini kami akan menunjukkan cara menjadi follower TMGM copy trading. Log masuk ke portal web TMGM anda dan klik salin dagangan pada panel navigasi di sebelah kiri. Masuk ke komuniti copy trading dan klik tab pasaran. Di sini, anda boleh melihat senarai penyedia isyarat. Anda boleh menapis provider berdasarkan kedudukan atau menggunakan bar carian untuk mencari isyarat tertentu. Gunakan retin, max, pilih isyarat dan lihat butiran. Halaman ini menunjukkan prestasi, equity, instrumen dan analisis. Klik Mula Salin dan anda akan melihat pelan langganan serta butiran yuran yang ditawarkan oleh penyedia isyarat. Pilih pelan dan klik Sahkan untuk meneruskan. Jika anda sudah mempunyai live trading account, senarai akaun yang tersedia akan dipaparkan. Sila pilih akaun yang ingin digunakan untuk copy trading dan tetapkan mod copy anda. Jika anda belum mempunyai akaun dagangan, anda perlu mencipta akaun terlebih dahulu sebelum boleh mula copy trading. Di sini, kita akan memilih nisbah tetap sebagai mod copy. Anda boleh melaraskan pelbagai tetapan di bawah fixed ratio, seperti arah salinan dan pengendalian volum kecil. Anda boleh menggunakan tetapan contoh berikut. Tetapkan arah salinan kepada normal, tetapkan pengendalian volum kecil kepada langkau. Kemudian pilih pesanan terbuka penyedia isyarat kepada ignore supaya hanya dagangan baharu akan disalin. Tandakan terma dan syarat, kemudian klik Mula Salin Dagangan. Kini anda sudah bersedia untuk mula menyalin dagangan penyedia isyarat dalam komuniti copy trading TMGM. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi pengurus akaun anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.